Ada properti-properti yang overhang tetapi masih boleh dimiliki di sesetengah tempat. Okey. Kembali kita di Maya TV bersama kita hari ini seorang selebriti hartanah iaitu Tuan Nabil Osman. Terima kasih Tuan Nabil bersama kita di studio hari ini. Sama-sama. Okay, nama saya Nabil Osman. Saya dah buat hartanah ni lebih kurang dalam 10 ke 11 tahun lah. Alhamdulillah sekarang membawa branding Saudagar Property di bawah MN Associate lah. Okey, baik. Okey, sepanjang pengalaman Tuan Nabil sepanjang 10 tahun dalam bidang hartanah ni, betul? Ya. Yeah. Okey, bagaimana landscape hartanah di Malaysia ni? Apakah pandangan Tuan Nabil? Pada pandangan saya, sekarang ni sebenarnya dia berada di pasaran yang moderate lah bagi saya. Sesuai ada properti-properti yang overhang tetapi masih boleh dimiliki di sesetengah tempat. Okey. Ada setengah tempat yang berpotensi untuk dilaburkan, ada setengah yang tidak. Tetapi sekarang saya tengok pembeli-pembeli dah sedikit bijak. Sebab sekarang kan zaman-zaman media sosial. Info mudah dapat. Info mudah dapat di setiap platform, TikTok, Facebook, YouTube dan sebagainya. Jadi pembeli-pembeli kita ni sekarang adalah bijak-bijak je. Bijak membuat keputusan. Jadinya diorang ni bukanlah gen-gen yang lama dahulu yang membeli sekadar mengikut pandangan ejen hartanah semata-mata. Mereka juga mengkaji segala ilmu di platform-platform yang sedemikian. Kadang-kadangnya keburukannya apabila kita melihat platform-platform ni, ada yang betul, ada yang tidak. Jadi sangat bahaya. Jadi kena cari orang yang mungkin beri pandangan dengan betul dan ikhlas. Bukan untuk makan duit kita semata-mata. Bukan semata-mata untuk sales lah. Bukan untuk sale. Jadi bahaya. Jadi bahaya apabila kita pergi berjumpa perunding hartanah. Ada perunding hartanah ni strategi dia saya nak menyerang kita ke. Saya nak pulun kan. Saya nak suruh beli. Ada ejen hartanah yang berkonsep terbuka, nak beli, tak nak beli sudah. Ada macam itu. Jadinya bagi saya kalau pembeli rumah pertama mesti kena cari ilmu sendiri untuk membeli hartanah. Jadinya kalau nak cerita pasal landscape, Malaysia berada di landasan yang betul. Masih banyak lagi bantuan-bantuan yang diberi oleh kerajaan sekarang.